ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم لقاء ربه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati pengurusi Jabatan Kuasa Karya Masjid Salatiyah serta barisan ahli Jabatan Kuasa, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah serta sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita mengungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan jua dapat kita mengadakan satu majlis ilmu, dan mudah-mudahan majlis ilmu ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kefahaman, seterusnya dapat beramal dengan amalan yang betul, dan paling penting amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah ialah bab zakat. Bab zakat. Pertama, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk tengok balik diri kita sendiri. Ada tak kewajipan zakat yang masih belum kita tunaikan? Supaya kuliah ini bukan kuliah akademik, tetapi lebih kuliah untuk kita beramal, menambahkan amal. Tuan-tuan tengok balik harta-harta tuan-tuan dan puan-puan dalam akaun, saham, emas, simpanan kita barangkali berselerak di beberapa akaun. Wajib keluar zakat mengikut harta masing-masing lah, mengikut kaedah masing-masing. Kerana tidak mengeluarkan zakat itu adalah dosa besar. Imam Az-Zahabi menulis di dalam kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. Salah satunya ialah tidak mengeluarkan zakat. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang terang dan jelas tentang azab orang yang tidak mengeluarkan zakat. Special sikit zakat ini kerana Allah perincikan azab orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kalau bab solat, azabnya masih umum. Dalam bab puasa, azabnya masih umum. Tetapi di dalam bab zakat sangat jelas, iaitu emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakat nanti akan dicairkan di akhirat besok dan akan dilumurkan di hadapan dan juga di belakang. Dilumurkan ataupun dalam bahasa yang diterjemahkan dalam setengah kitab terjemahan Al-Quran, distreka. Mengapa di hadapan, mengapa di belakang? Itu tafsiran ulama, iaitu kalau orang berharta, kadang-kadang orang miskin datang, dia akan memalingkan muka ataupun mengerutkan wajahnya, ataupun dia menunjukkan mimik muka yang seolah-olah dia tak suka. Dan selepas itu dia akan berpaling ke belakang.
dia akan membelakangkan orang yang berhajat itu. Maka dibalas nanti di akhirat, dicairkan emas dan perak itu, emas itu kemudian akan dilumurkan di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Itu pertama, tuan-tuan sekalian, mari kita tengok kita ini sudah berzakat ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengeluarkan zakat berkenaan. Mengeluarkan zakat bukan pada tempatnya tidak melepaskan tanggungjawab kita mengeluarkan zakat. Tuan-tuan sekalian, kita ada sejumlah wang kita nak keluarkan zakat. Di sana ada 3 cara kita nak keluarkan zakat berkenaan. Yang pertamanya, kita bayar pada amil, pada imam. Yang keduanya, kita nak agih sendiri. Yang ketiganya, kita tak bayar pada amil, kita tak agih sendiri, tapi kita wakilkan kepada orang lain tolong agih. 3 cara, tuan-tuan sekalian. Dan setiap cara ini dia ada peraturan-peraturan, bukan peraturan enactment lagi, tak. Kita peraturan dari sudut fiqh itu sendiri. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Tak kala kita mengeluarkan zakat belum tentu sah kalau sekiranya ia tidak mengikut hukum fiqh yang ditetapkan. Kita risau, kita perasan dah bayar zakat, tetapi rupa-rupanya kita belum memenuhi pembayaran zakat. Duit dah habis, entah ke mana, dalam keadaan kita masih menanggung tanggungjawab, belum lagi mengeluarkan zakat. Hari ini tuan-tuan sekalian, saya cuba kongsi dengan tuan-tuan. Baik. Pertamanya tuan-tuan, persoalan pertama, tuan-tuan dah keluarkan zakat ke tidak, itu saya pulangkan kepada tuan-tuan. Makna kata, kalau ada yang terluput zakat dulu-dulu, wajib qada. Cara bertaubat terhadap tidak mengeluarkan zakat yang lepas-lepas adalah qada zakat. Tidak cukup hanya istighfar 1000 kali, duit masih ada tetapi tidak mahu untuk mengeluarkan zakat. Contohilah seorang jemaah Masjid Sungai Rokam, si Fulan bin si Fulan, saya tak nak sebut namanya. Saya cerita tentang bab zakat. Besok paginya dia datang ke pejabat membawa duit ataupun cek, sebab dia kata malam tadi hati saya sudah terbuka. Rupa-rupanya saya belum lagi mengeluarkan zakat tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, berimanlah, kita tidak akan miskin kalau kita keluarkan zakat. Baik. Kemudian tuan-tuan, malam ini saya nak rujuk kepada tuan-tuan, macam mana kita keluarkan zakat, kepada siapa kita keluarkan zakat, supaya tuan-tuan jangan silap, saya jangan silap. Semasa almarhum Tan Sri Harusani masih hidup ketika itu jadi mufti, dia pernah memanggil satu sekolah di sekitar Ipoh ini, dan sekolah itu menjadi ejen zakat kepada Majlis Agama Islam, bukan Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dipanggil mereka yang berkenaan, diterangkan satu persatu bahawa, tuan-tuan sekalian, nanti kita baca istilah amil itu yang kita boleh bayar zakat kepada dia atas kapasitinya sebagai amil di negeri berkenaan, mesti ada tauliah daripada sultan ataupun pemerintah yang ada. Isu tauliah bukan isu pentadbiran. Isu tauliah ada dalam buku-buku fiqh. Ada masa nanti kita akan lihat, tuan-tuan sekalian, tentang isu amil itu sendiri, beza dengan ejen-ejen zakat.
ejen-ejen zakat yang berkeliaran di seluruh Malaysia jadi satu industri, tuan-tuan. Kerana tersilau dengan return yang dapat 50%, 60% dapat balik, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan, jadi specialnya zakat ini bila kita keluarkan, dia bukan boleh dimiliki oleh semua orang. Mengurus duit zakat tidak seperti mengurus duit kerajaan. Mengurus bajet zakat tak serupa macam kita mengurus bajet kerajaan negeri. Dalam Al-Quran surah At-Taubah cukup jelas. Hanya 8 golongan sahaja yang berhak untuk mendapat zakat. 8 sahaja. Dalam perbahasaan bahasa Arab, ayat 60 surah At-Taubah itu, kita boleh rujuk dalam peranti masing-masing ayat berkenaan. Surah At-Taubah ayat 60, Allah mulakan dengan innama. Sangat besar peranan perkataan innama itu. Dalam bahasa Arab, innama itu adatu hasrin, iaitu dia hanya menghadkan, hanya senya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, hanya senya zakat itu. Dalam ayat berkenaan tidak disebut zakat, innama sadaqat. Sadaqat akar katanya sadaqah, atau kita selepas baca Quran kita baca sadaqallahul azim. Jadi zakat adalah satu instrumen yang membuktikan kita membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat berkenaan ada 8. Pertama, innamas sadaqatu lil fuqara, fakir. Kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil-amil yang menguruskannya. Amil yang menguruskannya. Ini poin kita nanti. Malam ini kita tak nak sebut yang asnaf yang lain, tetapi yang nombor 3 itu, iaitu yang dipanggil amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya. 4. Wa fir riqab, hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri. 5. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan dibelanjakan pada jalan Allah. Wa ibn sabil, yang ke-8 adalah orang-orang musafir yang terputus bekalan dalam perjalanan. Faridatan min Allah, ini adalah ketetapan hukum, satu ketetapan datang daripada Allah. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini adalah ayat berkaitan dengan siapakah yang berhak menerima zakat. Jadi kalau tuan-tuan ingin mengeluarkan zakat, tak nak pakai amil, nak bayar terus, tuan-tuan kena faqih, kena faham siapa fuqara, siapa masakin. Amil tak masuk portion. Kalau kita keluarkan zakat kita sendiri, nak agihkan, tolak satu. Amil dah tak ada dalam senarai 8 itu. Takkan kita ambil sendiri, kita sebagai amil? Tidak. Jadi tinggal 7. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mengagihkan zakat tuan-tuan sendiri, tuan-tuan kena faqih, kena tahu asnaf yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi itu. Bukan agak-agak. Dipanggil, paling tidak dipanggil ghalabatuz zon. Sangkaan kita kuat bahawa dia fakir, sangkaan kita kuat bahawa dia miskin. Tuan-tuan, andai kata, ini saya nak bagi perbezaan. Andai kata kita membahagikan zakat kita sendiri, tiba-tiba yang menerima zakat itu
tak masuk dalam asnaf. Contoh yang biasa berlaku, anak yatim. Anak yatim tak masuk dalam asnaf, kerana anak yatim ini adalah dipanggil man mata abuhu walam yablugh hulum, iaitu orang anak yang mati ayahnya, dia belum lagi baligh, itu namanya anak yatim. Oleh kerana mati ayahnya dan dia belum baligh, maka namanya anak yatim. Belum tentu anak yatim ini miskin. Barangkali ayahnya itu milioner, bilioner, cuma dia belum layak untuk mengendalikan hartanya sebab umur dia kecil, tapi dipegang hartanya oleh pemegang amanah, maka dia tidak masuk dalam golongan yang dapat zakat. Walaupun lazimnya anak yatim ini susah, lazimnya orang susah, ayah tak ada, keluarga miskin, tetapi barangkali di celah-celah yang susah itu tergolong dalam diletakkan dalam satu rumah anak yatim, rupa-rupanya ada 2-3 orang, realitinya dia bukan anak yatim yang miskin ataupun fakir. Dan ulama kata anak yatim ini kalau dia bukan fakir miskin, dia tak dapat zakat, sebab kita nak santuni anak yatim ini bukan cukup haul setahun sekali. Dia perlu kepada kasih sayang, pendidikan yang berlaku sepanjang tahun. Baik, kita balik kepada persoalan. Kalau sekiranya kita mengeluarkan zakat bagi sendiri, tiba-tiba yang dapat itu tidak masuk dalam asnaf, maka hukumnya kita belum lagi menunaikan zakat. Andai kata kita bagi zakat kepada amil yang dilantik, amil yang dilantik oleh pemerintah, oleh sultan di negeri kita, tiba-tiba amil berkenaan tak serah duit pada majlis. Ini ada kes begitu, tuan-tuan sekalian. Sebelum diperbaiki sistemnya, ada amil-amil kutip duit dia lambat transfer kepada majlis, ataupun dia songlak terus. Kita sebagai pembayar dikira sudah membayar zakat kalau kita bayar kepada amil-amil yang dilantik oleh pemerintah ataupun sultan. Adapun dia punya keculasan, keengkaran, khianat, itu dia punya tanggungjawab. Ini beza, tuan-tuan sekalian. Ini beza. Baik. Jadi kita punya fokus pada malam ini yang nombor 3, amil itu sendiri. Baik. Apa itu amil? Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, ini definisi amil. Sebab itu amil bukan isu pentadbiran, tidak. Ini isu fiqh. Daripada isu fiqh itulah ditakninkan, dijadikan satu undang-undang. Jadi siapa itu amil? Wal amilu man istamalahu al-imamu ala akhdhi as-sadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Amil itu ialah orang yang dilantik oleh imam, maksudnya pemerintah ataupun sultan, mengambil zakat dan mengagihkannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Mesti ada tauliah. Makna kata, kalau tuan-tuan bayar zakat dalam markas tuan-tuan, dengan NGO tuan-tuan bayar zakat dengan beranggapan dia amil, dengan beranggapan dia amil, sedangkan dia tidak ada tauliah daripada pemerintah, daripada sultan, maka zakat kita tidak sah. Tidak sah. Kecuali kita wakilkan kepada orang tertentu, tuan kena agihkan zakat saya kepada asnaf. Kalau wakil itu membahagikan zakat kena pada sasaran asnaf, kita selamat.
dia selamat. Tapi kalau kita wakilkan kepada dia, Tuan, ini duit saya RM5,000, saya wakilkan kepada Tuan untuk serahkan kepada asnaf. Tiba-tiba dia ambil duit itu, dia beli Mercedes, dia beli BMW, dia beli rumah. Tuan-tuan, zakat kita kepada wakil berkenaan untuk diedarkan, dan dia tidak mengedarkannya, dikira kita tidak mengeluarkan zakat. Beza tak tadi? Wakil dengan amil. Beza, tuan-tuan. Baik. Sebab itu perlu ditegaskan bahawa tidak semua individu boleh bertindak sebagai amil zakat sesuka hati. Angkat diri terus, saya kata saya jadi amil kepada tuan-tuan. Tak boleh. Letaklah banner besar mana pun, sekira-kira kita tidak ada tauliah daripada ulil amri ataupun raja pemerintah, maka tuan-tuan sekalian, ia tidak dikira sebagai amil. Orang lain bayar kepada kita, tidak sah zakatnya. Kalau saya sebagai wakil, saya kena cari asnaf. Tuan-tuan, cari asnaf bukannya senang sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Bukan senang. Orang fakir, orang miskin berbeza-beza satu tempat ke satu tempat. Barangkali 1,500 duduk di Ipoh belum terkeluar lagi daripada miskin, contoh. Tapi 1,500 duduk di belah-belah Bangan Datuk saja, barangkali dia tidak miskin. Baik. Sebab itu Ibn Hazmin mengatakan dalam kitabnya, telah bersepakat umat, bukan setiap orang yang mendakwa dirinya sebagai amil dianggap benar-benar sebagai amil. Maka sesiapa yang menjalankan tugas tanpa pelantikan daripada pemerintah yang wajib ditaati, dia tidak termasuk dalam kalangan amil dan tidak sah menyerahkan zakat kepada orang tertentu yang kita anggap sebagai amil, atau dia mengaku sebagai amil sedangkan dia tidak ada lantikan pentauliahan daripada pemerintah di negeri berkenaan. Apatah lagi ngutip duit zakat lepas sempadan negeri lain. Dia sudah merosakkan sistem, tuan-tuan sekalian. Sudah rosak sistem. Sebuah negeri bilangan kepala muslimnya sangat sedikit, kilang pun tidak banyak di negeri berkenaan, tiba-tiba kutipan zakatnya berlipat kali ganda daripada negeri-negeri yang lain. Calculation secara akal pun kita susah nak terima. Rupa-rupanya, tuan-tuan sekalian, kutipan zakat telah melebar ke negeri-negeri lain. Saya bagi contoh yang real. Satu, risikan kajian siasatan secara rawak di negeri Perak sahaja. Kaki tangan bank di negeri Perak, bank yang besar-besar ni, rupa-rupanya dia tidak membayar zakat di negeri kita. Dia bayar zakat pada ejen-ejen negeri selain daripada Perak. Secara rawak dibuat 20 juta mengalir ke negeri lain. Tuan-tuan, kalau 20 juta ini diperlukan oleh asnaf di negeri Perak ini, tuan-tuan sekalian, maksudnya dia telah menafikan hak asnaf di negeri Perak. Tuan-tuan, portion paling besar zakat ini kadang-kadang lebih daripada 1/8 adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin paling ramai. Lebih-lebih lagi fakir miskin bawah B40 yang mengidap penyakit buah pinggang, hemodialisis. Sekali ia dibiaya oleh zakat, kena biaya dia sampai mati. Tak boleh biaya separuh-separuh. Biaya separuh, mati dia separuh jalan.
Sebab itu Majlis Agama cuba mengorak langkah, banner sendiri pusat hemodialisis dah siap di Manjung, ada 1, ada 2-3 tempat lagi. Tuan-tuan sekalian, kalau 20 juta itu digunakan, diperlukan untuk asnaf-asnaf, khususnya yang sakit ni, untuk hemodialisis dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, banyak tu yang boleh ditanggung, tapi mengalir ke negeri lain. Baik tuan-tuan sekalian, itu dipanggil amil. Dan amil ini tuan-tuan sekalian, dia berhak untuk mendapat portion daripada zakat. Kalau saya sebagai amil, saya kutip duit di Perak, tuan-tuan sekalian, amil tidak full dapat 1/8. Amil kutipan, saya pun dulu sebagai amil profesional, saya kutip zakat dengan kawan-kawan yang dia malas nak keluar. Masa dulu online tak berapa nak masyhur. Lagi satu, orang Melayu ni dia boleh untuk zakat online, tak ada masalah, hukum fiqh okey saja zakat online. Tetapi orang Melayu ni, bagusnya didikan daripada ulama-ulama kita dulu ialah bila bayar zakat ada akadnya, lepas itu ada doanya. Orang Melayu kita cukup mengimani barakah doa tu. Tuan-tuan, di negara Arab dia tak pakai amil pun. Masuk masjid ada satu kotak besar, sundukuz zakah dipanggil. Kotak zakat di tengah-tengah masjid. Jemaah masuk, niat zakat, masuk duit dalam tong tu, selesai. Tapi kita tak buat begitu, sebab kita risau tong-tong sekali nanti hilang. Namun sah tuan-tuan sekalian. Cuma orang Melayu kita suka kalau sekiranya majlis itu ada akadnya, kemudian dibantu oleh amil, ini lafaznya, kemudian diterima oleh amil, lepas tu baca doa, ya Allah, apalah kiranya Engkau terima zakat si fulan ini tahun ini, dan ganti dengan yang lebih baik, dan berkati yang masih tinggal. Wording ini tak sampai 10 baris, tetapi mempunyai nilai yang besar, menggambarkan keyakinan optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberi, yang Maha memberi rezeki. Jadi tuan-tuan, kita tutup bab amil dulu, nanti kita tengok pada ejen zakat. Rasanya kita setuju amil mesti ada tauliah daripada sultan atau pemerintah negeri berkenaan. Ustaz, saya ada tauliah tapi di negeri Pasir Pendengung, saya nak kutip di negeri Perak. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Sehinggalah perkara ini dikanunkan dalam undang-undang. Di negeri Perak kita ada peraturan dan juga ada enactment jenayah syariah 1992 negeri Perak. Section 40. Tuan-tuan dengar elok-elok. Sesiapa yang sengaja membayar atau menyebabkan supaya dibayar, dia menjadi jabatan. Sesiapa yang sengaja membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat ataupun fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberi kuasa untuk memungut zakat, tak ada tauliah ataupun fitrah, adalah bersalah atas suatu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak lebih RM1,000. Apalah sangat kalau kutip sampai RM20,000, RM100,000, apalah sangat. Atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Tapi yang kalau penjara 6 bulan ini sekali kena,
Tuan-tuan sekalian, rasa masuk sehari pun tuan-tuan sekalian. Saya pernah masuk penjara SPRM dalam satu lawatan kami lah. Nak rasa duduk dalam penjara tu. Saya fikir-fikir, ini kalau sehari pun memang tak boleh lah. Ini 6 bulan. Ini adalah mereka yang sengaja bayar ataupun dia menggalakkan orang lain bayar kepada orang yang tidak ada diberi kuasa. Itu bahasa undang-undang. Tidak diberi kuasa. Tapi dalam bahasa fiqahnya tidak ada tauliah, pelantikan daripada sultan. Itu seksyen 40. Seksyen 41. Sesiapa yang memungut zakat, tadi membayar. Seksyen 41, sesiapa yang memungut zakat ataupun fitrah, ataupun menyebabkan zakat atau fitrah dipungut tanpa diberi kuasa yang sah. Dikutip, tapi bukan tidak ada kuasa yang sah, tidak ada pelantikan, adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukum denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, dan mahkamah hendaklah memerintahkan pungutan itu dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal ataupun kepada pejabat zakat. Itu kesalahan yang diqanunkan bagi mereka yang bayar zakat kepada orang yang tidak diberi kuasa. Kita menganggap dia amil. Beza tuan-tuan, beza dengan kalau kita agihkan duit zakat kita sendiri, lain. Ini kita bagi zakat kepada orang yang tidak diberi kuasa dan menganggap dia sebagai amil. Yang keduanya, memungut zakat. Dia angkat diri dia, bayar zakat kepada aku. Baik. Itu dipanggil amil. Jadi conclusionnya adalah amil mesti ada tauliah. Kita tengok mengenai dipanggil wakil. Amalan di negeri Perak, saya kongsi dengan tuan-tuan. Amalan di negeri Perak. Baik. Kalau tuan-tuan bayar zakat persendirian, zakat harta ke, zakat simpanan ke, kalau tuan-tuan bayar zakat RM50,000 sehingga RM99,000 kepada majlis, majlis akan wakilkan kepada tuan, dipanggil wakalah. Majlis agama, kita bayar RM50,000 atau sehingga RM99,000. Majlis agama sebagai amil, sebagai penerima zakat, dia bagi balik zakat kepada kita, pada saya 25%. 25%. Namun saya sebagai wakil kepada majlis untuk saya membahagikan zakat pada 2 asnaf, miskin dan fi sabilillah. Dan majlis akan audit balik 25% tadi yang diberikan kepada saya, majlis akan audit balik. Ini beza dengan pengurusan barangkali zakat di negeri-negeri lain lah, kita tak tahu. Tapi ada majlis agama mana-mana negeri bukan 25%, sampai 50%, 60%, dan tidak diaudit balik ke mana duit itu pergi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada ke orang boleh, kalau RM100,000 kepada RM999,000 dekat RM1 tu, boleh dapat balik 37.5%. Majlis wakilkan balik kepada saya, dan kewajipan saya adalah untuk mengagihkan zakat kepada
miskin fisabilillah dan gharimin. 3 asnaf. Jadi kewajipan balik pada saya lah kena bahagikan. Tuan-tuan jangan pelik. Ramadan lepas, seorang hamba Allah, seorang doktor pakar di istana Kuala Kangsar, diserahkan zakat dia kepada tuanku. Dia seorang 600,000 ringgit. Tuan-tuan kalkulate tengok, 600,000 ringgit hanya mewakili 2.5%. Berapa juta duit dia. Saya datang kepada dia, tahniah Datuk, tahniah Doktor, saya yakin bulan Ramadan tahun ini ramai akan ikut jejak Datuk. Betul tuan-tuan sekalian. 2 minggu lepas itu ramai pula doktor-doktor. Setakat ini doktor lah, doktor pakar sebagainya, ada 200,000, ada 100,000. Tapi rekod yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, 600,000 ringgit seorang-seorang, kalah zakat beberapa JLC negeri. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, seronok tengok orang kaya yang baik. Jadi barangkali dia dapat return balik, tapi sifat dia adalah sebagai wakil kepada majlis. Dan dia menjadi wakil kepada majlis untuk membahagikan sejumlah wang yang patah balik itu untuk asnaf, bukan untuk diri dia. Yang ini bezanya dengan yang jadi isu 230 juta dan sebagainya itu. Kita risau yang berlaku ialah bila patah balik 60%, 50%, di mana duit itu pergi? Majlis Agama Islam Perak diaudit balik. Itu contoh individu. Saya yakin di khalayak yang solat kat dewan ini ada yang rupa itu. Cuma dia tawaduk zuhur. Tengoklah tahun depan 700,000 di kalangan tuan-tuan kita. Saya doakan. Amin ya rabbal alamin. Kalau syarikat dan organisasi bayar zakat kepada majlis 1 juta dan ke atas, dia dapat balik 50%. Yang dapat balik itu dia kena agihkan kepada miskin, fisabilillah, gharimin, mu'allaf. 4 daripada 8 asnaf. Kewajipan kepada syarikat berkenaan, organisasi berkenaan untuk habiskan duit zakat itu. Duit zakat ini kena habiskan tahun itu juga tuan-tuan, bukan boleh simpan-simpan. Sebab tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia adalah hak asnaf. Dia menunggu-nunggu asnaf tu. Baik. Yang menarik tuan-tuan sekalian ialah institusi pendidikan awam dan swasta. Macam di UTP contohnya, ada barangkali pensyarah UTP, dia bayar zakat kepada majlis tanpa had minimum, berapa-berapa pun. Dan tuan-tuan sekalian, pusat pendidikan itu dan pusat swasta itu akan dikembalikan 50% termasuk upah amil. Patah balik 50%, tapi bukan universiti itu punya. Universiti itu dijadikan wakil kepada majlis untuk diagihkan kepada mana-mana asnaf yang layak dalam institusi berkenaan sahaja. Dan diaudit balik. Di UTP dia ada jawatankuasa zakat dalaman dia. Dan majlis salah seorang alim yang bekerja dengan majlis ada dalam tu. Tuan-tuan sekalian, itu yang difahami dengan wakalah. Wakalah adalah berasal dari perkataan wakil. Jadi wakalah yang diperolehi, yang return balik itu sebenarnya bukan dia punya, bukan saya punya, tetapi dia adalah wakil kepada majlis untuk dibahagikan kepada asnaf. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab barangkali di universiti berkenaan, pentadbir universiti lebih tahu, lebih faham studennya yang susah, yang sebagainya.
yang data-data itu kadang-kadang dia tidak sampai kepada ibu pejabat majlis agama. Jadi adalah lebih mudah untuk universiti berkenaan mengenal pasti di kalangan barangkali di dengan studentnya termasuk dalam mana-mana asnaf tadi. Terus sekalian, wakalah selalunya adalah untuk membahagikan zakat. Ejen zakat adalah satu istilah orang yang dilantik untuk kutip duit zakat yang dilantik oleh majlis. Mesti ada lantikan. Dan dia tidak dapat full 1/8, tetapi dia mendapat upah. Upah itu ambil daripada mana? Upah itu daripada portion ambil. Katalah majlis agama dilantik ejen-ejen zakat. Contoh dulu ejen zakat adalah PUS Malaysia. Dululah bagi pejabat PUS ada satu kaunter bayar zakat. Nak mudahkan orang. Jadi one stop center. Tapi sekarang pejabat PUS orang tak pernah pergi dah. Orang pergi pejabat PUS bayar zakat. Kutipan itu dia sebagai ejen kepada majlis agama, ejen amil, dia akan serah kepada majlis agama. Dan majlis agama akan ambil sejumlah itu, dikeluarkan siap-siap 1/8 untuk amil. Itu majlis agama punya. Dan daripada 1/8 itulah diambil sebahagian kecil untuk bayar kepada ejen-ejen. Tuan, bila portion itu, katalah saya sebagai amil, saya dapat 6.25% daripada jumlah zakat. Saya dapat. Bebas kepada saya nak buat apa. Sebab itu hak saya berdasarkan upah kerja saya. Saya nak buat apa pun tak kisah. Samalah dengan portion amil majlis tadi. Dia lantik ejen-ejen dia tak ambil daripada asnaf yang lain, tetapi dia ambil daripada asnaf amil dia tu. Maka dibahagi kepada ejen-ejen. Itu tak ada masalah. Masalah besar di negara kita ialah apabila zakat diberikan kepada ejen-ejen ataupun dipanggil apa ya, amil-amil lah, yang bukan dilantik di negeri ini tetapi mengutip duit di negeri ini dan sangat menarik tawarannya sebab wakalah tadi ni, return tadi ni. Wakalah yang bukan 25%, kadang-kadang persen yang tinggi. Dan wallahu alam diaudit balik ke tidak dan sebagainya. Yang saya risau adalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan terjebak dalam hal ini, tiba-tiba zakat tuan-tuan tak sampai kepada asnaf dan tidak dibayar kepada amil, kita risau kita seperti sudah membayar zakat, tetapi sebenarnya kita belum menunaikan kefarduan zakat itu. Untuk selamat, tuan-tuan sekalian, bayarlah kepada amil yang dilantik. Apa jadi kepada mereka, kita sudah dikira melunaskan kita punya tanggungjawab. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian. Itu beza antara amil dengan ejen zakat atau wakalah zakat itu sendiri. Supaya kita dapat faham, tuan-tuan sekalian, supaya ibadat kita sampai. Sebab itu Imam Syatibi dia kata apa? Syariat ini diatur oleh Allah untuk kita menundukkan hawa nafsu kita. Tetapi kadang-kadang semasa kita bersyariat pun kita masih bernafsu. Kita bersyariat pun kadang-kadang kita masih bernafsu. Nak bayar zakat, bagus. Tapi kita buat perbandingan, kalau bayar dengan ini berapa return kita dapat. Kena audit pula tu. Bayar pada sini dapat return berapa persen, tak payah audit. Jadi kita ambil lah yang persen yang tinggi, kemudian tak payah audit. Kita macam bayar zakat. Tetapi itu contoh, kita bersyariat, dalam syariat masih bernafsu. Sebab kita suka mana yang kita nak. Sebab itu hidup kita, orang awam hidup bermazhab.
Sebab orang awam, bukan mustahil. Sebab apa? Sebab kita nak didik nafsu kita. Ustaz, saya nak main bola, nak pakai seluar panjang ke nak pakai seluar pendek? Kita pun carilah 4 mazhab. Nak cari mazhab yang kata boleh pakai seluar pendek, kita ambil ini mazhab juga. Jadi saya ambil mazhab ini sebab saya nak pakai seluar pendek ketika nak main bola. Tuan-tuan, itu maksudnya kita nak hidup dalam syariat, tapi kita bernafsu di dalam hidup dalam syariat. Tuan-tuan sekalian, maknanya falsafah hidup dalam syariat itu adalah kita menundukkan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita sebelum ni, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kefahaman agar sisa-sisa umur kita nanti juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun dan maaf mengambil masa tuan-tuan sedikit, 3 minit lagi untuk kita qomat insya-Allah. Wallahu alam. Hadza wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.